Ini ada 4 jenis gurauan yang kau rasa kelakar tapi sebenarnya buat orang makan hati. Kalau korang jenis kuat bergurau, kau kena tengok video ni sampai habis. Sebab ujung video ni ada satu gurauan yang nampak macam biasa tapi boleh buat orang terasa sampai makan dalam. Sebelum tu korang boleh follow dulu supaya korang tak terlepas life hack yang lain. Korang like dulu, korang share dulu kepada orang lain juga supaya orang pun sedar benda ni. Nombor 1, gurau pasal bau badan. Weh, kau ni bau semacam lah. Ha ha ha. Kau gelak macam tu. Kau rasa macam lawak. Tapi kalau dia ada masalah bau badan, confirm dia akan rasa insecure. Lepas tu tak nak duduk dekat orang lagi. Nombor 2, gurau pasal kerja atau rezeki. Contoh, kau tanya orang, asyik jual benda ni je, kaya ke? Atau kau kerja situ mesti gaji jiput kan? Rezeki orang ni bukan bahan lawak. Kau tak tahu, mungkin dia tengah struggle nak cukupkan duit bulan. Nombor 3, gurau pasal body shape. Contoh, kau ni makin bam-bam sekarang. Cukup makan kau nampak macam biasa je. Tapi tak tahu yang dia ni mungkin tengah usaha nak diet. Ada orang sensitif gila pasal berat badan. Nombor 4, kau sindir orang banyak kali. Gurauan yang berulang ni buat orang rasa diperkecilkan. Kadang-kadang orang tu gelak je sebab dia tak nak burukkan keadaan, tapi dalam hati sakit. Jadi kalau kau nak jadi kawan yang best, elakkan gurauan yang boleh buat orang terasa. Gurau boleh, tapi biar cerdik lah, biar ada akal sikit lah. Kalau korang pernah kena salah satu pada gurauan ni, cuba korang komen kat bawah.